Saya telah sengaja meninggalkan sehari puasa 13 tahun lepas. Baru-baru ini saya telah mengqadhakannya, tetapi saya belum lagi membayar dendanya. Kemusykilannya ialah berapa lama tempoh setelah mengqadhakan puasa dengan membayar denda, yakni fidyah. Kedua, adakah boleh denda tersebut saya jelaskan dalam bulan puasa akan datang? Yang ketiga, kalau tidak silap, denda setahun bersamaan 1 cupak beras. Kalau boleh jelaskan 1 cupak berapa kilogram daripada NTFRU? Baik, dia tinggal puasa 13 tahun dulu. Tahun ni baru bayar. Jadi fidyah tak bayar lagi. Jadi jarak antara puasa dengan bayar fidyah tu berapa lama boleh jarak? Boleh senggang setahun, sebulan, ke serta-merta bayar fidyah dan qadha. Dia tinggal 13 tahun lalu sehari je. Sekarang dia sudah qadha. Setelah 13 tahun, dia nak tahu kena bayar selalu fidyah. Baik. Jawabnya, tidak semestinya meninggalkan puasa itu 13 tahun wajib membayar fidyah. Ini tak mesti. Yang kata kena bayar fidyah serta qadha apabila tidak mampu selama 13 tahun itu untuk melakukan qadha. 13 tahun dah ditinggal, sehari je, tapi sakit, ataupun dia dapat keuzuran lain yang menyebabkan dia tidak boleh berpuasa. Selepas 13 tahun dah, tahun ni dia dapat berpuasa, dia pun qadha lah, maka tidak dikenakan fidyah. Yang kena fidyah ni melambatkan qadha sehingga masuk Ramadan yang lain tanpa uzur syar'i. Dia gitu. Kalau tak ada uzur syar'i, hanya hutang qadha sahaja, tidak ada hutang fidyah. Baik. Katakanlah dia melambatkan qadha tanpa uzur syar'i. Maka tidaklah disyaratkan makna qadha dulu ataupun fidyah dulu. Qadha ini datang wajibnya apabila ada kesempatan atau kuasa kemampuan melakukan puasa. Sampai masa 13 tahun dia nak qadha, dia pun dia boleh qadha, tetapi duit pula tak cukup. Sedangkan dia melambatkan qadha tanpa uzur syar'i, maka fidyah itu tidak wajib lagi dibayar dan lekatlah sebagai zimmah, iaitu hutang. Apabila ada sahaja duit yang cukup untuk membeli fidyah, maka disitulah masa wajibnya. Bukan tunggu setahun atau seminggu. Hari ni kita mampu keluar fidyah, umpamanya fidyah ni 1 cepak beras, tak sampai 1 kilo, hampir 1 kilo. Jadi cara mudah ni zaman sekarang, 1 kilo beras lah. Katakan 1 kilo beras ni RM2. Katakanlah. Maka kalau dia qadha dah, dalam keadaan hari itu dia tinggal qadha itu, melambatkan qadha tanpa uzur, maka dia berhutang fidyah. Sekarang 13 tahun dia insaf, dia qadha, tetapi lepas qadha nak bayar tak ada duit, RM3, ada RM1 umpamanya, maka minggu depan baru dapat RM2, barulah wajib membayar fidyah. Tapi kalau hak memang ada daripada awal dah, maka wajib disegerakan qadha dan fidyah. Bukan dengan bertempuh lah. Kerana qadha hak Allah dan fidyah itu hak orang miskin. Melambatkan hak Allah haram, melambatkan hak orang-orang miskin juga haram. Wajib disegerakan.